Jemaah Menteri pada hari ini juga telah menerima beberapa maklum balas terkini daripada pihak KPM mengenai pelaksanaan beberapa perkara yang telah diumum oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, khusus berkait isu ataupun mengenai pengambilan dua mata pelajaran untuk SPM, iaitu Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Menteri Pendidikan telah memaklumkan bahawa pada minggu ini telah diadakan pertemuan bersama wakil-wakil dari pelbagai pihak, sekolah-sekolah antarabangsa, sekolah-sekolah Mat Tafiz dan juga daripada pihak Dong Zong yang mengangkat isu UEC. Jadi Menteri Pendidikan memaklumkan bahawa pertemuan tersebut telah berjalan dengan sangat baik dan ada penyelarasan dari segi apa yang kerajaan berhasrat untuk laksana diterima baik oleh semua pihak yang hadir. Pada minggu hadapan, insya-Allah pihak Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengadakan pertemuan susulan termasuk dengan pihak MQA untuk meneliti aspek laluan ke IPTA. Jadi ini setelah kedua-dua KPM dan KPT mengadakan perbincangan-perbincangan ini, insya-Allah pihak KPM dan KPT akan mengeluarkan kenyataan susulan. Tapi maklum balas terkini yang telah diberi kepada Jemaah Menteri menunjukkan bahawa beberapa tindakan sedang diambil dan seperti media sedia maklum, pada hari ini Ketua Pengarah Pendidikan juga telah mengeluarkan kenyataan memaklumkan dalam masa terdekat proses pengambilan 20,000 orang guru akan dimulakan untuk membantu memastikan tahap persiapan kesiapsiagaan sekolah-sekolah tenaga pengajar ini berada di tahap yang terbaik bagi kohort yang akan mula sesi persekolahan pada tahun akan datang. Jadi persiapan telah dimulakan.